Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Hakim dan rakan-rakan YouTube semua. Selamat berpuasa. Hari ini kita nak masak makanan yang paling simple yang boleh dijadikan hidangan berbuka puasa. Kita nak masak bindi rebus asam hari ini. Okey, jom. Okey, saya dah panaskan air dalam periuk. Saya nak masukkan 2 biji irisan bawang merah dan 2 biji irisan bawang putih serta sedikit ikan bilis. So, kita biarkan dia menggelegak. Pada masa yang sama, ini adalah cili merah. Saya letak dalam 1/2 sudu. Kalau siapa yang tak ada sambal merah tu boleh guna cili bo atau ibu sambal. Dan saya juga masukkan 1/2 sudu asam Jawa. Kami tak makan masam sangat. Okay, kita rebus je dulu bahan-bahan ini. Untuk perasa, sedikit garam dan stok ayam. Okey, kita biarkan dia mendidih sebelum kita masuk bindi kita. Okey, untuk masakan ni saya juga masuk 1 sudu gula. Okey, bawang kita dah masak. Air kita dah mendidih, so kita boleh masukkan bindi. Okey, bindi ini dipotong selepas dibasuh dan ianya dipotong sebelum kita masak. Jangan potong lepas tu sidai dia lama-lama, nanti dia akan mengeluarkan lendir. Okey, kita biarkan dia sekejap sampai bindi masak. Okey, bindi dah masak. Kami adalah keluarga yang kurang masam, kurang masin, kurang pedas. So kalau tengok kuantiti yang kami letak tu sikit je tu, memang kami kurang masam, kurang masin dan kurang pedas. Jadi you all adjust lah bergantung kepada rasa yang biasa you all masak. Okey, sebelum saya angkat, saya letakkan fishball dan daun kesum sedikit. Lepas tu saya tutup api. Kenapa? Sebab saya tak nak fishball tu nanti keras. Okey, siap dah rebus asam bindi kita. Selamat mencuba.